Hello guys, welcome to Baru News Special Plus. Hari ini kita akan berbincang isu tentang JDT yang telah berjaya mengikat Chelsea 3-3, tapi mereka tak teruskan untuk penalty shootout. Okay, ini pada berita harian ni, apa sudah terjadi. JDT tinggalkan padang, penalty batal. Okay, jadi Johor Bahru ni pada berita harian online. Aksi persahabatan pramusim antara Chelsea dan Johor Darul Takzim JDT berakhir dengan situasi pelik apabila pemain pasukan tuan rumah meninggalkan padang sebelum penentuan sepakan penalti yang dikatakan dipersetujui kedua-dua pasukan. So kedua-duanya agree untuk penalty shootout sekiranya seri. The Blues turut dalam aksi persahabatan kedua pada hujung minggu di Stadium Sultan Ibrahim dengan perlawanan berakhir 3-3 dalam aksi yang berlangsung sengit dan beberapa kali dicemari ketegangan. Liam Delap meledakkan 2 gol buat Chelsea sebelum gol sendiri pada minit ke 89 memastikan skuad pilihan kedua kendalan Xabi Alonso terikat dengan JDT. Ini second choice team, bukan first team, second choice. Okay, Xabi Alonso second choice. Selepas 90 minit penyokong di stadium menanti penentuan sebagai penalti seperti yang berlaku dalam beberapa aksi pramusim sebelum ini. Maksudnya pramusim sebelum ini kalau dia seri akan ada penalty shootout. Namun penentuan itu tidak berlangsung apabila JDT memilih meninggalkan padang dan bukannya membuat persiapan untuk mengambil sepakan penalti. Okey, bagaimanapun penentuan penalti itu akhirnya tidak berlaku dan tiada penjelasan rasmi diberikan mengenai puncanya. Penentuan sepakan penalti sememangnya digunakan dalam beberapa aksi pramusim lah, walaupun keputusan perlawanan sudah diketahui selepas 90 minit, termasuk ketika Arsenal menentang Borussia Dortmund menerusi penalti di Emirates pada Ahad walaupun tewas 2-3 dalam masa permainan. Okay. Chelsea tidak menurun ramai pemain utama dalam perlawanan itu dengan Estevao dan Delpa antara pemain senior yang turunkan. Okay. Pemain tengah Dario Esugo mengetuai pasukan Chelsea selepas skuad berbeza menentang AC Milan kalian Ruben Amorim 3-0 hari sebelumnya. Okay. Selain itu, menampilkan pemain seperti Cole Palmer dan Morales Salcedo, manakala João Pedro meledakkan 2 gol untuk menentukan prestasi kecemerlangannya sepanjang musim. Chelsea akan menentang klub Spanyol Real Sociedad pada Sabtu ini dalam aksi terakhir pramusim sebelum bertandang ke Fulham bagi perlawanan pertama musim baru minggu berikutnya. Jadi mereka Chelsea akan menentang Fulham dalam pembukaan Liga Premier League. Okay. Itu daripada berita harian online. Daripada Cosmo online ni peminat kecam JDT didakwa main kasar ketika ikat Chelsea 3-3. Okay. Iskandar Putri. Aksi Johor Darul Takzim JDT menentang klub gegasi Liga Perdana Inggeris EPL Chelsea yang berakhir 3-3 malam ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat bola sepak di media sosial. Okay, sebahagian peminat menyifatkan aksi persahabatan antarabangsa itu terlalu agresif. Okay, malah mendakwa beberapa pemain JDT bermain kasar ketika berdepan barisan pemain Chelsea yang rata-ratanya masih muda, kerana ini ada second team Chelsea turunkan. Komen berhubung perkara ini memanjiri platform Threads selepas tamatnya perlawanan dengan ada peminat meluahkan kebimbangan terhadap keselamatan pemain Chelsea yang dikatakan berdepan beberapa cabaran keras. Seorang pengguna alias Webro menyifatkan aksi JDT sebagai membimbangkan dari aspek kesukanan dan mendakwa Chelsea mungkin serik untuk kembali mengadakan perlawanan persahabatan di Malaysia selepas ini. Okay. Dengan sportsmanship dan kekasaran yang ditunjukkan pemain JDT malam ini, aku tak rasa Chelsea akan datang Malaysia dah lepas ni. Buat malu je katanya. Seorang lagi pengguna alias A_Sidir_ pula berpendapat pemain JDT mungkin terlalu bersemangat dalam aksi tersebut sambil mempersoalkan beberapa aksi fizikal yang berlaku, terutamanya ketika berdepan pemain Chelsea seperti Liam Delpa, Tosin Arabayo dan Nicholas Jackson.
Masa yang sama, terdapat peminat yang cuba mempertahankan JDT dengan menjelaskan corak permainan berintensiti tinggi yang diamalkan pasukan itu sememangnya berasaskan tekanan tinggi dan tidak semestinya bertujuan mencederakan pihak lawan. JDT memang style macam itu kan. Sejak ACL main high intensity, high pressure, standard lah risk macam tu, kata seorang pengguna alias Umash dalam satu komen. Namun komen balas daripada underscore lah alias Helluminati menyifatkan alasan berkenaan tidak memadai kerana Chelsea dikatakan perlu menjaga kecergasan pemain menjelang musim baru EPL yang bakal bermula, malah menganggap JDT bermain seolah-olah dalam perlawanan kompetitif. Ya. Dalam pada masa itu, ada juga peminat yang menganggap perlawanan antara dua-dua pasukan patutnya menjadi peluang untuk menikmati aksi bola dan memberikan pendedahan kepada pemain tempatan, bukannya mencetuskan kontroversi berkaitan kekasaran. Nanti ya, tunggu. Ini daripada Vocat ni tajuknya JDT versus Chelsea, drama penalti selepas perlawanan curi tumpuan media antarabangsa. Okey, perlawanan Chelsea di Malaysia sebelum aksi penutup menjelajah pramusim bertukar kecoh selepas mereka terikat 3-3 dengan gegasi bola sepak tanah air Yorul Tazim JDT. Peminat yang berada di Stadium Sultan Ismail SSI dilihat terpinga-pinga apabila penentuan sepakan penalti yang sepatutnya diwajibkan selepas perlawanan secara mengejut dibatalkan. Keadaan tersebut sekaligus mencetuskan pertikaian hangat di tepi padang sebelum kedua-dua pasukan meninggalkan gelanggang tanpa penyelesaian keputusan perlawanan. JDT tidak menunggu lama untuk memulakan jaringan menerusi Arif Aiman Hanafi pada minit ke-10 sebelum dua sepakan penalti berturut-turut daripada Liam Delpa mengubah kedudukan perlawanan. Namun Oscar Arribas dan Bergson kembali meletakkan JDT di hadapan sebelum gol sendiri Antonio Christian pada hujung perlawanan menyelamatkan Chelsea daripada kekalahan on goal. Jadi drama JDT dengan Chelsea ni semakin memuncak apabila penentuan sepakan penalti yang dinantikan selepas perlawanan terpaksa dibatalkan. Selepas perlawanan itu turut mendapat perhatian media antarabangsa apabila beberapa reporter sukan terkemuka mula melaporkan mengenai insiden tersebut. Antaranya Goal, London Evening Standard dan The Sun yang turut membuat liputan mengenai pembatalan penentuan sepakan penalti yang mencetuskan persoalan selepas aksi JDT menentang Chelsea berakhir 3-3. Difahamkan meskipun terdapat persetujuan bahawa penentuan sepakan penalti akan dilakukan sekiranya perlawanan berhari Senin, kedua-dua pasukan dilihat terus menuju ke bilik persaingan kedua-duanya, bukan just JDT tapi Chelsea pun dua-duanya pergi ke dugout, keluar daripada padang ya. Selepas melihat pemain JDT dan pegawai perlawanan meninggalkan padang, ketua operasi pasukan utama Chelsea Kevin Campbell dilihat terlibat dalam petikaman lidah hangat di tepi padang sebelum menjerit kepada pengadil. Ia sudah tertulis dalam kontrak. It is written in the contract to do penalty shootout. Jadi ada Kevin Campbell ni menentanglah bahawa there should be a penalty shootout, bukan just keluar saja. Okay. Dan kita mengakhiri kita punya berita kita ni daripada berita online. Seri dengan Chelsea JDT pamer karakter sebenar ya. Just ambil sikit-sikit jelas ni. Okay. Ini Bergson berkata fokus utama pasukan bukan sekadar keputusan perlawanan, sebaliknya identiti serta sifat pantang menyerah yang ditunjukkan di atas padang menentang mana-mana lawan, tak kala memberi fokus utama tengah saingan Liga Super 22 Ogos ini ya. Perkara paling penting katanya pada akhirnya ialah karakter yang kami pamerkan di atas padang, tidak kira sama ada orang itu beraksi sovereign ataupun sovereign. Katanya lah, kami tidak pernah letih untuk mengejutkan orang ramai dengan apa yang mampu kami lakukan menentang pasukan klub bagasi Liga Bandar Inggeris EPL sama ada di laman sendiri maupun di laman lawan. Tapi of course itulah kata-kata oleh pemain JDT tadi guys. Okay, itu dia. Kita boleh menilai lah, tapi itu adalah keputusannya 3-3 tanpa penalty shootout. Okay, itulah keputusannya diumumkan. Jangan lupa untuk sekali menonton Baru News Malaysia Plus. JDT Jodoh Takzim.